Assalamualaikum dan apa khabar guys, kembali lagi dengan video unboxing dan juga review bersama M Entertainment. Hari ini aku nak sambung lagi video unboxing dan juga review model yang tengah hot. Model yang aku baru je dapat juga. Item daripada event yang paling latest, tak adalah latest sangat pun, tapi event yang paling baru jugalah. Iaitu daripada event ni dia guys, GT Show 2025. So hari ni aku nak buat unboxing untuk model daripada Inno64. Memang item yang sangat aku tunggu-tunggu dan alhamdulillah dah sampai dengan selamat. So that's it guys. Toyota Supra A80 GT300 top secret daripada Inno64 untuk yang ni adalah event edition GT Show 2025. So Inno ada keluar 3 version kereta. Satu yang Supra warna silver ni, and then satu lagi R34 warna grey dekat belakang. Korang tak nampak, tak apa. And satu lagi R34 juga, dia cuma dia color dia gold chrome, yang tu limited edition. So yang Supra ni dengan yang R34 grey tu dia just event edition lah, event eksklusif. Yang gold chrome tu je yang limited edition, and yang tu mahal sedikit lah. Tapi aku tak berapa minat dengan color chrome, so aku tak belilah. Aku just beli yang apa ni, yang Supra silver dengan R34 grey ni. So kalau korang yang tak pernah nampak Inno punya Supra top secret, korang boleh try tengok video aku yang before this. Aku dah upload dulu. Yang mana aku buat unboxing Inno64, sama juga Toyota Supra daripada event Tokyo Auto Saloon 2025. So korang boleh check out lah. Itu first Supra daripada Inno64 yang aku dah unboxing dan juga review. Dan hari ni aku nak review model yang latest jugalah. Yang tu kat belakang tu, tu yang aku dah unboxing before this, daripada event Tokyo Auto Saloon tu. Korang boleh tengoklah video tu nanti. Alright, and at least korang boleh nampak lah comparison dia. Memang ada perbezaan yang model yang hari tu dengan yang sekarang ni. And juga yang ni adalah yang general release punya Inno64 top secret Supra. Alright, so yang ni kereta event, of course lah korang pun boleh tahulah harga-harga kereta event memang biasanya sedikit mahal lah. Sebab event pun dekat luar negara. So bagi aku dia taklah mahal sangat compare tu kalau aku nak pergi sendiri kat event tu. Tiket flight lagi, hotel lagi, dan bermacam-macam. So bagi aku dia tak terlalu mahal lah. But untuk orang lain aku tak pasti. Masing-masing punya preference dan juga pocket masing-masing. Guys, so kalau kita tengok packaging macam biasalah Inno punya packaging. Carbon fiber finishing tu. Kat dalam box gambar top secret. Top secret pula Supra A80 ni GT300. Alright. Cuma waktu event Tokyo Auto Saloon tu, aku tak tahulah organizer lah Inno64 dia printing kotak tu dia lupa nak letak macam ni kan. Ada GT Show kat dia punya packaging, tapi yang waktu Tokyo Auto Saloon tu dia lupa nak letak stiker. So waktu tu kereta semua dia orang tak datang dalam plastik ni, sebab dia orang buka, sebab dia orang tampal benda ni. Dia orang tampal Tokyo Auto Saloon 2025 punya stiker ni. So agak buruk lah, maybe last minute punya something. So waktu tu semua orang dapat yang dalam keadaan dah terbuka plastik macam ni lah, but still dia just buka untuk letak stiker tu lah. So kalau tak memang dia akan datang dalam seal plastik macam ni. So jom kita buka. Tu dia. Kita buka dulu.
So far aku tengok okey, tak ada side burger hilang ke, cacat ke ataupun manufacturer punya defect, tak ada lah, so far tak ada. Okay, alright, so jom kita buka. Okay, dia just kosong. Alright, okay, itu dia guys. Oh, lawa guys. Okay, kalau korang dah tengok video aku unboxing Pork Waist tu, okay, so memang nice lah. Sekarang memang tengah musim Supra daripada Top Secret. Okay, alright. Okay, so jap aku nak buka lah daripada ni punya base. Okay, dia punya base bawah ni ada logo Inno64 tu. Okay, sekejap aku buka dulu. Okay, oh, tak habis buka. Okay, alright. Tu dia guys. Okay, alright. So before aku nak go dengan lebih lanjut, macam biasalah aku akan share sedikit latar belakang dan juga sejarah Top Secret. Okay, maybe ada di kalangan viewers yang masih tak tahu apa itu Top Secret. Okay, kenapa kereta ni menjadi kegilaan para kolektor diecast. Okay, so kat sini aku nak share lah kat korang. Okay, so brand Top Secret ni ditubuhkan 1991 oleh Kazuhiko Nagata ataupun lebih dikenali dengan panggilan Smokey Nagata. Okay, and juga untuk kereta ikonik yang Inno keluarkan ni, okay, dia menggunakan ini adalah kereta yang Smokey pakai, Toyota Supra A80 punya body, okay, chassis. And juga kenapa ada nickname GT300 tu adalah dia merujuk kepada apa ni, JGTC GT300 Racing Class. Okay, and of course ni adalah kereta lumba juga. Okay guys, alright. So and juga Top Secret dia memang terkenal dengan extreme tuning dan juga dia punya custom white body punya kit. So memang itu yang buatkan Top Secret ni lain daripada yang lain lah. Alright. And juga engine yang dipakai Smokey pakai, dia tak pakai engine asal 2JZ GTE, dia pakai engine 2.2 liter 3S GTE 4 cylinder. And juga dia menggunakan turbo daripada Trust JD yang besar, iaitu turbo T88 34D turbo. And horsepower yang kereta ni dapat hasilkan adalah sebanyak 700 horsepower. So memang sangat-sangat powerful machine. And juga Supra ni dia adalah rear wheel drive. Okay, so kalau drift memang nice lah. Okay, alright. And juga dia menggunakan get red 6-speed manual transmission. And juga kereta ni dia dah daripada berat asal standard, dia dah dikurangkan kepada lebih kurang 1000 lebih kg, disebabkan of course lah bila kereta-kereta sport, kereta-kereta apa ni, race car, memang confirm semua akan cuba untuk ringankan seringan yang boleh untuk supaya kereta tu boleh push untuk high speed. Okay, and juga kereta ni terkenal sebab dia masuk dalam option magazine 0 to 300 km challenge dekat New Zealand pada tahun 1999. And juga dekat event tu kereta ni berjaya cecah top speed 290 km/h walaupun ada balance lagi 2 gear. So maksudnya 290 tu dia baru pakai gear yang keempat, tu gear so memang powerful lah guys. Okay, memang powerful and memang laju lah. Okay, sangat laju.
baru pakai gear keempat pun dah cecah 290 km per hour. So kalau dia boleh habis gear pakai sampai gear ke-6, aku rasa memang boleh lah, sebab Smoky cakap supposedly kereta ni memang boleh cecah 300 lebih km per hour. Okay, alright. And itulah dia supposedly Smoky cakap dia boleh cecah 320 km per hour. So itu adalah apa yang Smoky cakap lah. Cuma bila test dia berjaya cecah 290, but still 290 adalah satu speed yang sangat incredible untuk kereta tahun 90-an. Memang kira laju gila lah waktu tu. And juga kereta yang Smoky buat ni memang masih disimpan sampai sekarang dalam keadaan asal original ni. Okay, so memang nice lah. Cuma aku tak pasti kereta tu berada kat mana sekarang. Okay, alright. And of course color dia, okay, kalau kita tengok yang ni, color dia datang dengan color silver, tapi sebenarnya color kereta yang sebenar adalah color gold, iaitu color iconic top secret. So bukanlah color silver. And color silver ni pun memang tak ada pun Supra top secret yang color gold, color silver. So ini just Ino buat khas untuk event eksklusif sahaja. Okay, so memang yang sebenarnya color adalah color gold. Okay, alright. So event GT Show ni pun sebuah event yang sangat besar sebenarnya guys. Okay, dekat China ni memang satu event yang sangat dinanti-nantikan oleh peminat-peminat kereta otomotif. Dan event GT Show ni dia more to fokus brand-brand yang buat tuning dan juga car culture. Event ni dia berlangsung dekat Suzhou International Expo Center. Okay, cuma aku tak berkesempatan untuk pergilah. Maybe next year kalau ada rezeki aku boleh join event tu, sebab memang ramai member-member yang pergi, diorang cakap memang event tu memang best gila. Day one dia besar gila and banyak gila kereta-kereta daripada tuner-tuner yang memang power-power ada kat sana. So memang best lah. And banyak juga event car yang keluar dekat event tu. So memang nice lah untuk kolektor-kolektor diecast. Memang sangat sesuai lah untuk pergi. So macam aku cakap, kereta ni memang Ino keluar khas untuk event GT Show tu. Okay, and juga kita tengok apa yang hasil yang Ino buat. Okay, basically shape dia sama je dengan yang Ino yang before this, yang aku dah unboxing before this. Okay, yang TAS 2025 tu. Cuma beza dia adalah dekat dia punya hood hadapan. Okay, yang ni dia adalah carbon fiber. And juga kalau korang tengok livery dia lain. Okay, so dia tak ada full apa ni sponsored punya stiker macam yang ni Sport Breeze yang aku unboxing before this. Okay, sekejap. So ini adalah Sport Breeze. Okay, so dia tak ada livery yang macam ni. Okay, so dia just ada top secret GT300 ni je. Okay, and yang ni lah. Okay, so dia memang nampak kosong lah. Basically kereta ni nampak kosong, just ada top secret kat depan ni je. Okay, so selain daripada tu memang nampak kosong lah. And Ino dia tak ada bagi carpet hadapan, cuma kat belakang dia ada bagilah top secret, sama je macam Walkways punya. Okay, alright. So kita tengok dia punya bonnet hadapan ni dulu. Okay, vented hood ni. Okay, tapi of course lah Ino dia tak ada detail dalaman engine bay dia tak ada. So dia tak ada engine detail kat dalam macam Walkways. So dia tak adalah berlubang. Okay, tak boleh nak tengok dalam lah. But one thing yang aku suka pasal Ino, dia punya carbon fiber punya finishing sangat-sangat nice. Korang boleh nampak dia punya detail dia, memang carbon fiber dia timbul and korang boleh rasa. Okay, so dia bukan flat licin. Alright, so itu yang buatkan aku suka dengan Ino. Okay, and then kita tengok dia punya shield. Okay, top secret.
Okay, kat sini dia ada punya hood lock ni. Okay, 2 ketul tu. Okay, alright. So smoke punya headlamp warna hitam ni, so memang nice, buatkan kereta tu lebih nampak lebih sporty dan garang. Okay, and then dia punya bumper, custom bumper, top secret. Okay, fog lamp bawah ni, signal. Okay, intercooler kat dalam tu memang nice, seriously lawa. Okay, cuma beza dengan Portways tu, dia ada letak ni lah, dia ada letak car plate kat belah hadapan ni. Okay, tapi basically look alike lah. Okay, lebih kurang sama je, cuma beza BMC je. BMC je yang dia gemuk sikit dia punya Supra. Okay, so belah hadapan nice, and kita tengok kau boleh nampak belah dalaman tu, kau boleh nampak seat, racing seat fully bucket warna merah, and korang boleh nampak racing seat belt Takata warna hijau tu. Okay, so just nice. Okay, memang cantik, and korang boleh nampak roll cage dia yang warna kelabu tu juga, warna silver. Okay, so yang tas 2025 dia punya seat hitam. Okay, pun sama juga, dia ada racing seat belt Takata warna hijau tu. Okay, so nice lah. Alright, seat warna merah, so memang daripada jauh korang boleh nampak lah dia punya colour tu. Okay, interior dalaman semua hitam. Kat situ korang boleh nampak supposedly Defi 3 beradik tu. Okay, aku try fokus. Okay, tapi kat situ dia just sekejap aku try fokus. Dia kalau ikut mata aku, dia just livery stiker je. Okay, tak macam yang Portways punya. So kalau yang Portways ni korang boleh nampak, dia punya detail definitor tu. So yang ni memang aku puji Portways lah. So kat situ Portways menang lah. Alright. Okay, so dia punya side mirror, memang side mirror Inno memang yang keras. Okay, so cuma still kena careful, takut patah. Okay, so daripada side tepi kita boleh tengok lah body kit top secret. Okay, white body dia ni. Alright, korang boleh nampak dia punya fender up semua ni memang cantik, and juga dia punya proportion sini just nice lah. Okay, cuma yang ni dia macam turun ke bawah, tapi tak tahu, it's okay. So Inno punya roda pun memang boleh berputar dengan cantik. Alright, so yang ni dia gunakan waist dia guys. So memang lawa lah. Yang ni dia colour black ni, gloss black ke metallic black, something like that. Dia warna hitam, so matching lah dengan colour body silver, just nice lah. Okay, so basically kereta ni dia dual tone punya colour, silver and black and carbon fiber. Okay, so macam cakap tadi, dia tak ada livery stiker sponsored lain yang supposedly ada dekat kereta Supra yang sebenar. So dia just ada top secret GT300 ni je, powered by JWD. Okay, so that's it. And belah sini kalau kita tengok windshield dia, kau boleh nampak detail. Okay, yang detail ni semua basically sama je macam yang tas 2025 tu, cuma dia tak ada livery yang kat atas ni, dia tak ada stiker top secret kat situ. Okay, tapi yang lain semua sama, dia punya windshield apa semua sama, and juga dia ada ni something like, yang ni aku tak tahu siapa panggil ni, sama ada dia untuk tembak air ke ataupun antena kecil, aku tak pasti sebab dekat Portways tak ada. Okay, alright, so kita tengok dia punya GT wing yang sebesar alam ni. Okay, the reason aku suka Inno, macam aku cakap tadi, dia punya carbon fiber detail dia memang perfect, memang lawa. So korang boleh rasa dia bukan flat licin, so dia memang cantik lah. So carbon fiber finishing dia seriously memang lawa gila lah. Okay,
kalau korang memang suka kereta-kereta yang ada carbon fiber punya finishing, memang just nice lah. Okay, korang boleh tengok detail GT Wing, GT Wing dia ni. Sekejap, betul lah fokus. Kamera aku susah nak fokus sebab banyak sangat background. Tu dia. Okay, so just nice lah. Okay, memang lawa. Okay, belah belakang kita tengok bumper dia, okay, dengan white body, fender belakang dia tu. Okay, dan lampu belakang dia just nice. Lampu belakang tu bagi aku cantik, lagi cantik sikit lah daripada Portways. Dia nampak smoke, dengan colour smoke dia tu dia gelap sikit, so pada aku lah Inno punya lagi lawa lah daripada Portways. Okay, and then car plate belakang top secret, so Inno dia tak bagi yang depan lah, dia just bagi yang belakang. And then exhaust tip dengan yang ni lawa guys. Okay, exhaust tip dia sangat nice, and nampak tu dia tarik batang exhaust dia, so memang warna silver. So tu yang aku cakap dekat video Portways saya tu, macam Portways dia tak ada, dia kosong. Cuma Portways dia ada ni dia guys, diffuser. Okay, so Inno tak ada lah. Okay, dia tak ada, so dia just kosong. So kat belakang dia memang nampak tenganga ni lah. Okay, memang tenganga je, and sama je yang tas 2025 pun sama, dia tak ada diffuser belakang, so dia just tenganga macam tu. So kat situ aku bagi thumbs up kat Portways lah. Okay, so dia punya belah bawah just nice. Okay, top secret GT300 Inno 64. Okay, undercarriage punya detail, so memang cantik. Dan dia punya roda pun ada bunga. Okay, so aku memang suka lah. Aku tak suka kalau roda tu just kosong, dia tak nice. Okay, so that's it guys. Okay, macam aku cakap, ini bukanlah colour asal Supra top secret. Okay, yang ni adalah just colour yang Inno keluarkan khas untuk event GT show. Kalau korang memang minat nak collect colour asal top secret, then korang kena go yang lain lah. Okay, tapi macam aku collect je sebab just nice lah, ada a few variant. Okay, and macam aku cakap, harga ni harga event, so terpulang. Ada orang kata mahal sangat, ada orang kata just nice. Macam aku cakap just nice sebab aku tak pergi kat event tu, so basically aku jimat lah sebenarnya. Aku tak beli tiket flight dan sebagainya, aku tak payah beratur, aku just bayar dekat personal shopper, and item aku dapat dalam keadaan yang selamat. So bagi aku it's a win-win situation. Okay, unless kalau event tu dekat Malaysia, kalau event tu kat Malaysia memang aku akan sendiri pergi dekat event tu and belilah. Okay, aku jarang lah aku akan pakai personal shopper kalau event tu dekat Malaysia. Tapi sebagai event kat luar negara yang aku tak boleh nak pergi, so memang aku terpaksa guna khidmat personal shopper, dan pada aku it's just nice, it's a win-win situation. Okay, so kalau korang yang aku tak rasa ada stok, so far aku tak nampak ada seller yang jual, mostly semua dah collect yang pre-order sebelum event. So kalau korang ada nampak ada siapa nak jual tu, just grab it lah guys. Cuma mungkin harga naik ke apa yang tu tak pastilah. Okay, tapi kalau korang nampak ada orang nak jual, korang patut beli, seriously, just nice. Okay, kalau korang memang betul-betul minat top secret, it's a good additional dekat collection korang lah. Okay, alright, so that's it guys, aku punya review. Okay, aku punya ulasan yang ringkas dan juga ikhlas pada aku. Okay, kalau before this korang terfikir cantik ke tak cantik ke, yang mana yang tak berjaya beli ke, tapi korang nak tahu detail kereta tu dengan lebih lanjut, so korang dah boleh enjoy lah punya video. Okay, alright, kalau korang suka dengan aku punya video, macam biasalah guys, okay, tolonglah like and juga share dekat kawan-kawan korang, okay, supaya ramai-ramai boleh enjoy aku punya video.
And juga korang boleh komen anything korang nak komen, asalkan komen-komen yang positif lah guys. Okay, jangan komen yang bukan-bukan. Alright, so kepada viewers yang masih tak subscribe aku punya channel, cepat-cepat subscribe. Okay, support aku punya channel. And that's it guys, simple video. And nanti aku akan, after aku dah habis buat unboxing untuk semua Supra top secret yang aku ada ni, aku akan buat comparison side to side daripada brand-brand yang aku ada lah. Aku ada BMC, aku ada daripada Time Micro, okay, daripada Ino, Portway. So nanti aku akan buat lah comparison macam ni lah, lebih kurang side to side. So kita akan tengok lah brand mana yang terbaik and lebih cantik. Okay, so nanti aku akan buat video tu. Okay, yang before this aku dah buat dah Ino yang tas dengan BMC, so aku dah buat dah. Korang pun boleh check out video tu juga. Okay, alright, so that's it guys. Hope you guys enjoy aku punya video. Okay, see you guys on the next video. Bye.